Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke saluran YouTube saya. Pengembaraan kami di bumi Yunan diteruskan lagi. Untuk hari ke-6, kami bergerak meninggalkan Bandar Lijiang menuju ke Bandaraya Kunming dengan menaiki kereta api laju. Perjalanan hari ini agak santai kerana beg-beg pakaian kami dihantar terus ke hotel di Kunming menggunakan bas. Jadi tidak perlulah kami bersusah payah mengusung bagasi sepanjang perjalanan ini. Memang sangat memudahkan. Sekitar jam 9.40 pagi, kami bergerak dari Lijiang Xinchun Hotel dan tiba di stesen kereta api Lijiang dalam tempoh 40 minit. Sementara menunggu pelepasan pada jam 11.23 pagi, kami sempat merakam kenangan dan bergambar di hadapan stesyennya yang luas dan selesa. Ini adalah pemandangan balai pelepasan stesen kereta api Lijiang. This is our tour leader. Thank you very much, tour leader. Sekarang Doktor. kita ada di stesen kereta api Lijiang untuk ke Kunming. So, insyaAllah kereta api ni mulai masa lebih kurang 3 jam. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye adik. Bye-bye. Say something. Bye-bye. Bye-bye. Dia dah sign. Say something. Say something. This is our tour leader. Very nice. One of the best tour leader that we have. Thank you. This is our Miss Lulu. One of the best tour leader. Always remind us of praying time. That's very nice. Okay, we appreciate that. Thank you. Want to take your photo? Say something. Okay, there's the rest of the group. Rest of the group say, very nice. Going back. Puan Surina, Puan Yati. Sewaktu menunggu waktu boarding, satu kejutan berlaku. Isteri saya telah disapa oleh seorang sahabat lama iaitu Datin Murni. Rakan kami sewaktu saya dan suaminya menuntut di University of Leeds, UK. Suami beliau kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Sejak kembali dari UK pada tahun 2002, kami tidak pernah berpeluang bertemu. Sungguh tak disangka, di bumi Yunan ini jua takdir mempertemukan kami semula.
Kebetulan Datin Murni turut menaiki kereta api yang sama ke Kunming. Sepanjang perjalanan selama 4 jam 15 minit ini, kami menikmati bekalan makan tengah hari yang disediakan khas oleh restoran Tuan Imam Masjid Lijiang. Menunya ringkas, nasi, daging dan sayur segar. Cukuplah untuk menggalas perut sebelum tiba di destinasi. Jam 4.15 petang, kami selamat tiba di stesen kereta api Kunming. Masya Allah, sebaik saja keluar kelihatan lautan manusia memenuhi stesen. Pergerakan agak perlahan kerana ribuan pengunjung bersesak-sesak. Jadi kami perlu sentiasa berwaspada agar ahli kumpulan tidak terpisah. Dalam perjalanan untuk menaiki bas, kami dapati lambakan motosikal dan basikal elektrik di jalan raya. Ini membuktikan komitmen kerajaan China dalam menggalakkan penggunaan kenderaan mesra alam. Dari stesen, kami terus menaiki bas menuju ke Masjid Yongning
untuk menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar. Sepanjang perjalanan melintasi pusat bandar Kunming yang sibuk, mata kami dihidang dengan pemandangan gabungan seni bina moden dan bangunan bersejarah. Tiba di Masjid Yuning, terasa keindahannya. Masjid ini merupakan antara yang tertua di Kunming, dibina sejak zaman dinasti Yuan lagi. Walaupun telah melalui beberapa siri pengubahsuaian, ia kekal megah dengan halaman segi empat dan pintu gerbang bercirikan tradisional Cina. Ruang dalamnya yang luas mampu memuatkan sekitar 300 jemaah pada satu-satu masa. Alhamdulillah, kami dapat beribadat dengan tenang dan selesa di sini. Selesai solat, kami mengambil kesempatan bergambar berlatar belakangkan landscape bandar Kunming sementara menunggu bas untuk ke restoran. Kata pemandu pelancong kami, Miss Lu, menu utama makan malam kami hari ini ialah sup cendawan panas. Sungguh menyegarkan. Ia turut dihidangkan bersama nasi, telur, sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Selesai menikmati hidangan, kami terus menuju ke hotel penginapan iaitu Howard Johnson Life. Biliknya amat luas, selesa dan dilengkapi dengan kemudahan moden. Malah tempat duduk mangkuk tandasnya dilengkapi fungsi pemanas. Tidak lama selepas kami mendaftar masuk, bagasi yang dihantar dengan bas pun selamat tiba.
Selepas berehat, saya cuba mengajak rakan-rakan lain untuk bersiar-siar di sekitar Bandar Kunming. Namun, kebanyakan mereka sudah kemenatan. Akhirnya, hanya saya, isteri dan Suri sahaja yang bersemangat meneruskan misi jelajah malam. Kami hanya berjalan kaki ke kawasan pasar malam berdekatan. Boleh tahan mencabar juga untuk mencari arah kerana majoriti penduduk tempatan tidak bertutur dalam bahasa Inggeris. Berpandukan petunjuk daripada staf hotel dan bantuan Google Maps, kami bertiga sempat membeli sedikit pakaian dan kasut, manakala yang lain sekadar window shopping. Semasa perjalanan pulang, kami hampir tersesat, tetapi Alhamdulillah Google Maps sekali lagi menjadi penyelamat. Demikianlah pengembaraan kami untuk hari ke-6 di Yunnan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan panduan buat anda yang merancang untuk bercuti ke sini. Terima kasih dan jumpa lagi.